Kemudian di tanggal 9 berbetulan dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha tadi, Rasulullah masuk dalam nur dan naik ke mustawa dan syarul aklam, lalu dapat melihat seorang lelaki yang gaib dalam nur arasy Allah. Hilang lelaki tu. Masuk ke dalam arasy Allah tu, dia hilang, lenyap macam tu, hilang. Mana? Siapa orang ni? Apa yang istimewa dia sampai dia dapat dekat tempat tu? Maka lelaki itu atas dunia lidahnya sering basah berzikir kepada Allah, hatinya tertumpuk penuh pada masjid dan tidak pernah sekali pun memaki kedua ibu bapa. Semak balik, jaga orang tu selagi ada peluang, jagalah. Ya? Walau apa pun masalah kita, tolak ke tepi lah. Ya? Tak tenang hidup kita tuan-tuan kalau buat maksiat. Itu. Kemudian sampai di Hadratul Qudus dan Hadratul Rabbul Arbab, mendapat menyaksikan, Nabi dapat menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri, lantas sujud. Masa itulah Allah panggil, "Ya Muhammad." Nabi pun jawab, "Labbaika." Kan kita labbaik Allahumma labbaik, kan kita, aku menyahut seruanmu ya Allah. Jadi ini menyahut, ya ya Allah, aku menjawab ya Allah, aku sini ya Allah. Bayangkan Nabi nampak tu sujud, kita kalau nampak tak tahu lah macam mana. Nabi adab, Nabi akhlak, Nabi terus bersujud. Macam tu Nabi. Angkatlah kepalamu, Allah beritahu, angkat kepalamu dan bermohonlah. Macam mana cara Nabi mohon? Nabi kata, ya Allah. Cara Nabi mohon, ya? Kau dah Habib Ibrahim sebagai Khalil, kau berikan dia kerajaan yang besar, kau berkata-kata dengan Musa. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Dan kau berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi, kelebihan Nabi Daud. Kemudian kau kurniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak kau kurniakan kepada sesiapa, bagi memudahkan Sulaiman dapat menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Kemudian kau ajarkan Isa Taurat dan Injil, dan dengan izinmu Nabi Isa ni dapat buat apa? Boleh menyembuhkan orang yang buta, orang yang sopak, dan menghidupkan yang mati. Dan kau melindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Sudah apa minta seolah-olah canmi lah, mesti besar panggil jatuh kosum masjid ni, datang ke pejabat, apa masjid ni nak? Itulah, itu nampak masjid dekat Salak Tinggi tu dapat kapet baru. Lepas tu masjid yang kat KLIA tu nampak dapat aircon baru. Lepas tu masjid yang tu dapat renovate toilet dia buat baru, 2 tingkat toilet lah. Sini. Sudah cerita masjid orang ya. Memang kau tak dapat apa kalau cakap macam tu dia bosan. Ayolah, makasihlah bapaknya. Tak ada macam tu lah. Memang. Tapi kebiasaan ni kalau nanti bosan, panggil lah JKM masjid, dah siap senarai lah. Jadi maksud Nabi ni, Nabi beritahu bila Allah suruh diminta, Nabi ni bukannya tamak, bukannya buat kata ni 9 tu bukan kelahap lah nak minta. Nak ni tak. Bila tanya tu, kau bagi orang ni kelebihan ni, kau bagi Sulaiman macam ni, kau bagi Daud jadi, kau bagi Isa macam ni. Seolah-olah sebenarnya Allah ni maha mengetahui. Makna Nabi nak beritahu kau dah bagi yang terbaik dah untuk dia orang ni semua. Untuk aku ni tersorahlah kau nak bagi apa. Itu maksud dia. Maka Allah pun bagi tahu, wahai Muhammad, aku ambil kau sebagai kekasihku. Declare Nabi kekasih Allah. Aku perkenankan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Sebab Nabi dah nampak macam-macam peristiwa. Nabi dah tengok dalam syurga, Nabi dah tinjau dalam neraka. Dalam neraka ramai orang perempuan. Tapi bukan perempuan sini lah. Perempuan ni siap saja insya-Allah. Dan menjawab, tetap menjawab. Orang lelaki kena sabar. Orang perempuan memang begitu. Menurut ulama terdahulu, orang perempuan ni barat tulang yang bengkok, lelaki barat tulang yang lurus. Sampai bila pun lelaki tak akan mampu meluruskan kebengkokan itu. Kalau kita cuba lurus kan patah kan. Sabar ya banyak. Kita tak tengok bola ni, Selangor lawan Negeri Sembilan. Dia pun duduk sebelah kita, tanya, bang mana lawan mana bang? Selangor lawan Negeri Sembilan. Yang baju merah kuning tu Selangor. Yang satu lagi, tanya pula satu lagi. Kalau dah tu Selangor, satu ini 9 lah. Marah pula orang tanya, tak boleh kita. Dah berapa skor bang? Dah 2-0 lah. Siapa 2? Selangor 2 dah. Yang kosong lah. Kan sakit hati tu.
Kita sakit jiwa gitu kan. Contoh kan. Jadi macam itulah. Jadi kemudian aku buka dadamu dan buangkan dosa. Itu sebab bila cerita penyampai berita gembira dan amaran tu sebab Nabi bertungkus lumus. Kuat Nabi ikat perut Nabi pergi nak sebar dakwah, nak selamatkan sampai mungkin. Pergi ke Taif pada baling batu pun tak apalah. Nabi nak selamatkan, suruh semua kembali kepada agama yang benar. Macam itulah tuan-tuan. Kemudian aku buka dadamu dan buang dosamu, aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Sudah. Yang ini yang ditopolik ini tuan. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Cuba fikir balik, macam mana sebaik-baik umat bercakap, bergaduh. Ya tuan-tuan, yang tahu bergaduh kadang bukan kek parlimen tu dah, tak ada. Kek parlimen tu nampak cakap macam tu, tak minum elok. Yang sidang dun tu tak ada elok, minum sesama bergurau tepuk tampar. Kita kek balai raya dan balai kursi kenapa? Kan tak sah tuan, tu saya pesan tadi, jangan. Tak sah. Sebaik-baik umat, aku berikan keutamaan dan keistimewaan padamu pada hari kiamat. Aku kurniakan 7 ayat, yakni surah Fatihah, kan? Yang mana aku tidak kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikan ayat-ayat akhir pada surah Al-Baqarah sebagai satu pembenaran di bawah arasy, iaitu ayat kursi, kan? Allah bagi. Aku berikan habuan daripada kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Aku kurniakan kepadamu panji liwa'ul ham, maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu, dan aku fardukan atasmu dan umatmu 50 waktu salat. Bayangkan, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat dan beri keutamaan pada umat. Keutamaan. Kiamat besok, yang dibicarakan dulu soal siasat dulu, hisab dulu umat Muhammad dulu. Yang lain tunggu umat Muhammad dulu. Special kan? Special lane. Tapi kalau dah banyak dosa, tak apa nak. 50 waktu salat bagi. Kemudian selesai munajat, Nabi Muhammad di bawah menunggu Nabi Ibrahim turun. Sampailah jumpa balik dekat tangga yang ke-6, kita jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, salat berapa? 50. Baik, kau naik balik. Tak terbuat umat kau ada 50 ni. Banyak 50. Nabi ni sayangkan umat, naik jumpa dengan Allah, minta diskaun, turun balik. Macam mana? Dah kurang dah, tinggal 45. Banyak lagi tu. Tak terbuat umat kau, ambil kau naik balik turun. Macam mana? Alhamdulillah, tinggal 40. Naik 9 kali sudah turun naik, tinggal 5. Bila dah tinggal 5, Nabi Musa kata, percayalah wahai Muhammad, 5 ni pun borek, umat kau nak baik kau naik. Sebenarnya ramai yang tak tahu salah satu sebab kenapa Nabi Musa suruh Nabi naik. Salah satu sebab, macam Nabi Musa ada satu kelebihan, dia boleh berbicara dengan Allah, tapi tak pernah dapat memandang wajah Allah. Tapi Nabi kita bila naik dapat menghadap Allah, setiap kali turun wajah Nabi kita bercahaya. Nabi Musa sonok sangat tengok. Kau naik balik tak, sebenarnya tu salah satu alasan kenapa dia nak tengok cahaya kat wajah Nabi kita. Dia tengok menghadap Allah. Tu salah satu orang tak tahu. Dah turun tinggal 5 tu, baik kau naik 5 ni pun umat kau tak terbuat wahai Muhammad. Nabi kata apa? Dah tak ada muka dah, aku nak minta ni, malu sangat dah. 5 lah. Itu pun ada orang cakap tu, patut Nabi kena naik sekali lagi dah. Itu akal kau tak nak semayang. Kan? Bayangkan sudahnya. Kemudian Nabi Musa kata, percayalah wahai Muhammad, sesungguhnya 5 waktu ini pun berat bagi umatmu untuk melaksanakannya.